50% jemaah haji yang terpilih tahun ini menolak tawaran untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mukhtar memaklumkan tawaran itu ditolak jemaah terbabit akibat kekangan kewangan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Naim berkata 53% daripada 9.7 juta pendeposit tabung haji TH juga mempunyai simpanan kurang RM1,300. Ia menyebabkan pendeposit terbabit belum layak menunaikan haji kerana jumlah itu tidak mencukupi bagi tujuan berkenaan. Mengambil kira data dan kajian teliti dilakukan, TH perlu memperkemaskan jenama supaya ia kekal relevan sebagai institusi penabungan. Langkah strategik itu perlu bagi menarik lebih ramai umat Islam menabung secara konsisten untuk menunaikan haji selain menyusun semula strategi untuk meningkatkan kembali simpanan pendeposit yang kini amat rendah.